Bahasa sifat kalam. Hari ni kita nak mengaji cerita tentang sifat kalam. Tu. Panggil sifat ma'ani yang ketujuh. Sifat ma'ani yang ketujuh ni dah. Habis dah. Bahasa sifat kalam dan setengah daripada sifat ma'ani itu, setengah, ya 7 semua. Kalam, kalamun, kalam, iaitu nama bagi satu perkara, yakni satu sifat yang ada ia perkara tu pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Kalam ni nama bagi satu perkara yang ada di zat Allah Ta'ala. Nama dia sifat kalam. Sifat kalam ni satu perkara duduk di zat Allah Ta'ala. Kalau kita duduk mana kita? Kita duduk di anak lidah kita. Tidak, duduk di anak lidah kita. Sabit orang bisu dia tak ada sifat kalam. Sabit kita boleh kecek. Kalau kita orang makhluk ni, kita ni satu sifat yang ada di Tuhan buat di anak lidah kita. Kita tak erti hak kita ada pasal mana. Buti ke toko ke tak tahu kita pun. Sifat kalam. Dia tak ada sifat kalam. Tak bunyi. Tak bunyi bisu. Nah. Maka Allah Ta'ala ni salah satu daripada sifat dia nya sifat kalam. Tuhan bersifat dengan satu sifat yang nama sifat tu nya kalam. Tu. Bukanlah sifat kalam yang kita duduk bicara ini nama bagi berkata-kata. Hak kita duk kecek ni, hak kita duk ngaji ni, bukan ayat sifat kalam hak nama bagi berkata tu dah. Berkata-kata dan bercakap sebagaimana disengkakan oleh orang-orang awam, oleh orang-orang awam kita. Tu. Bukan nak royak satu benda yang katanya tu nama bagi berkata-kata, bercakap-cakap. Bukan. Tu. Kalau begitu terjemuh yang tak membawa kepada semabu dengan yang dimakian itu. Dimakian itu iaitu satu sifat yang ada pada zat tu, bahawa dikatakan perkata. Kalam situ diterjemuh dengan makna perkata. Perkata ni satu sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Ada betul-betul di zat Allah Ta'ala. Maka pasal Tuhan bersifat dengan dia dengan perkata, itulah berkata-kata ia Tuhan. Tuhan boleh berkata tu kerana ada satu sifat perkata di zat dia. Jadi kita panggil kata Tuhan ni dia tak bisu. Dia tak bisu. Tuhan ni boleh kecek, boleh berkata. Sebab apa? Sebab ada satu sifat di zat dia nama sifat perkata. Sifat berkata. Sifat berkata tu panggil sifat kalam. Tu. Sebab ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala tu, Tuhan boleh berkata-kata. Mana Tuhan boleh kecek? Mana Tuhan kecek bila? Tengok Quran tu lah. Kerana Quran tu ialah perkataan Tuhan. Setelah Tuhan tu berkata, tu baiklah perkataan dia. Supaya kita nak pergi mana tu? Kita ada satu sifat duduk di kita, sifat perkata. Tapi barulah kita ni. Bila kita ada sifat perkata, kita tak bisu lah.
Sebab kita boleh berkata ni ada sifat perkata. Ada sifat perkata di kita ni. Hamba ada sifat perkata di hamba, di zat hamba ni, di tubuh hamba, di lidah hamba ni. Maka hamba pun boleh berkata-kata. Boleh bercakap-cakap. Nak gimana weh? Geno boleh kecek itu tu. Ada sifat perkata di hamba. Kalau tak ada, ada motor gapo tunjuk-tunjuk dia tu. Dia tak ada sifat perkata di dia. Tak ada bunyi gapo. Tak ada bunyi gapo. Kita dah nak pergi mana? Nak pergi kedai ke? Oh, kirim beli pisang potong apa kena tu boleh kata. Kita ada sifat berkata. Dimakilah Allah Ta'ala. Di zat dia tu ada satu sifat namanya sifat berkata. Bila ada sifat berkata, dia boleh berkata-kata. Dengan siapa-siapa yang ia kandak. Tu. Pasal Tuhan bersifat dengan perkata ni lah. Tuhan itu berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kandak. Ia nak kecek dengan api boleh tu. Tengok Tuhan kecek dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Like Quran. Wa kallamallahu Musa, telah bercakaplah oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Taklima sebagai kecek. Mana tu? Bila Musa duduk di duduk di Tursina, di Mesir tu. Nabi Musa kecek dengan Allah Ta'ala. Tuhan kecek dengan Nabi Musa. Lepas kecek telah Musa nak tengok zat Allah Ta'ala. Tengok Musa pelik. Musa minta nak tengok zat Allah Ta'ala. Tuhan kata, kalau mu nak tengok zat aku, boleh Musa mu tengok ke bukit tu. Kalau bukit tu tetap molek, boleh tengok zat aku. Tengok bukit setar pecah, selok ngangur Musa. Tu nak ayat kata. Tak boleh tengok zat Allah Ta'ala nanti akhirat esok. Akhirat esok kita boleh tengok zat Allah Ta'ala. Ni nak ayat tu. Dan pasal ada padanya, pada zat sifat itu, dia Allah tak bisu. Pasal Tuhan ni ada sifat kalam di zat dia tu. Tuhan ni tak bisu. Dia ada sifat kalam di kita pun. Sebab tu tak bisu. Dia kata dia tu lah kecek pasal molek. Allah dengar sebutir. Pasal sifat kalam dia ada di dia. Hak kita baru duduk di anak lidah kita. Duduk di lidah kita. Tapi bunyi pa. Tidak. Orang tak ada sifat ni tak bunyi. Tak bunyi kaki tangan yang gawa-gawa. Dia mengatakan kena bisu. Tengok orang bisu. Tu nak ayat. Dan sifat kalam itu bukan ia daripada bangsa huruf suara. Tu. Sifat kalam ni bukan huruf, bukan suara. Tengok. Bukan huruf, bukan suara. Kata huruf sifat kalam ni dia cetek dia di lidah. Dah. Bukan huruf, bukan suara. Zahir ia dengan selekeh-lekeh perhati. Tu. Zahir ia sifat kalam ni dengan selekeh-lekeh perhati. Dan pasal ada ia sifat kalam. Pasal ada ia Allah Ta'ala sifat itu, sifat kalam tu. Maka sedia kala dan sentiasalah ia mesediakan perkataan, atau sedia kala dan sentiasa nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kandak. Ia ada sifat kalam ni sedia kala lagi dah. Tuhan duk sedia nak kecek dengan siapa dia, siap dah. Tu.
Dia nak kecek dengan siapa dia? Kerana Tuhan ni ayat tu ada sedia kala dah sifat kala dia. Di zat Allah Ta'ala tu. Dia duk cedek nak kecek dengan siapa dia. Sentiasa nak bercakap, nak berkata-kata dengan siapa-siapa yang ia kandang. Maka pasal sungguh dan berlaku perkara inilah dikatakan Tuhan tak diam. Tuhan ni tak diam. Apa Tuhan tak dia? Tuhan selalu bercakap dengan hamba-hamba dia. Bercakap. Bukanlah boleh dikatakan tak diam itu dengan sebab dia berkata. Bukanlah nak kata dia tak diam ni dia berkata. Dia berkata dan bercakap selama-lama dengan tidak berhati-hati dan tidak berputus-putus. Hanya yang selama-lama dengan tidak berputus-putus itu dua perkara jua. Hak kata ada sifat, ada di Allah Ta'ala tu tak putus-putus, tidak berputus-putus. Tu dua perkara saja. Tu di sisi iaitu satunya ada sifat kalam padanya. Ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala ni tak putus-putus. Duduk situlah selama-lamanya. Keduanya mesdiakan perkata atau nak berkata sebagaimana disorehkan dengan yang kedua ini, yang kedua di dalam kitab yang bernama Tawdihul Aqaid. Jadi dua ya hak duk sama-sama. Ada sifat kalam di zat Allah Ta'ala, ada sama-sama. Lepas tu yang keduanya duk sedia nak kata. Hak ni pun selama-lama juga. Ada pun berkata bukan selama-lama. Dan Tuhan nak berkecek, ia berkecek. Tapi nak sedia nak kecek tu selama-lama dah. Ada di zat Allah Ta'ala selama-lama dah. Hak tu ya hak selama-lama. Hak tak ada putus-putus. Hak tak ada putus-putus. Dan juga dipahamkan dengan selatas faham daripada ibarat aqaid nasafi. Ni dalam kitab dia cara tu lah. Orang ngaji aqaid nasafi ni ada dia ada cerita. Dalam Tawdihil Aqaid ni dia ada royak. Dua perkara ni duduk di zat Allah Ta'ala selama-lama. Tak putus-putus. Dimaksudkan tak putus-putus ni dua perkara. Ada di zat Allah Ta'ala sifat kalam dan dia duk sedia nak kecek ni semua-semua dah. Dia kala lagi dah. Dengan siapa dia kena. Ada pun berkata dan perkataan itu maka baru keduanya. Hak ni baru. Hak ni baru. Hak saning dia ayat tu hak asli azali dah. Qadim dah. Mana duk sedia nak kecek dan pula sifat kalam duk di zat Allah Ta'ala selama-lama dah. Ada pun hak baru ni ke apa? Hak baru ni. Hak baru ni ialah berkata. Perkataan. Hak ni baru kedua-dua. Baru apa? Tuhan berkata. Tuhan berkata baru tak? Baru ya. Mana tengok Quran? Quran koding tak? Tak, baru Quran 37. Kalau itu Tuhan kecek tu jalan dah tu. Tu dalam Quran tu Tuhan duk kecek tu. Baru ya kecek. Perkataan Tuhan tu baru ya. Tuhan kecek baru ya. Tapi hak duk di zat Allah Ta'ala sedia kalau lagi. Tuhan duk cedek nak kecek lama dah. Tapi baru kecek ya. Hak ni baru ni. Perkataan ni baru ya ada. Tengok dalam Quran tu baru. Baru ya Quran. Tu nak ayat kata. Nah. Dan berputus-putus. Tu. Quran ni perkataan Tuhan tu putus-putus. Berkata tu putus-putus, perkataan Tuhan tu putus. Keduanya berputus-putus keduanya sebagaimana disorehkan di dalam kitab yang bernama Syarah Mulla. Dalam kitab tu dia ada cara benda ni. Dalam syarah kitab nama Syarah Mulla ni dia ada royak lah. Disorehkan, diterangkan
Soreh mana terang. Disarahkan, diterangkan di dalam kitab Syarah Mulla. Dan adalah berkata-kata itu daripada umur iktibariyah. Tu berkata-kata tu daripada umur iktibariyah, yakni perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara yang ada. Kerana nama bagi nyata ataupun nama bagi tanya atau puji atau maki dan sebagainya. Panggil. Nah, berkata-kata ni masuk apa? Berkata-kata ni masuk dalam amrun iktibari, yang kita reti saja. Tu perkara yang dikira-kira jua, bukan perkara tu ada betul. Hak kita faham dari berkata tu. Kenapa? Nama bagi tanya, nama bagi puji. Tu Tuhan puji. Kita reti kata Tuhan ni berkata. Tuhan tanya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu itu puasa. Tu panggil kamsang Tuhan. Tu qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la hal alladzina ya'lamuna wal ladzina, adakah Muhammad mutanya buat tu sama ke tak orang reti dengan orang tak reti? Tanya. Tu panggil bertanya. Kita reti bila dengar Tuhan kata gitu, kita reti kata ada sifat kalah di zat Allah Taala. Tu bukan ada perkataan tu tak ada. Tuhan kata lagu tu, kita faham, kita reti amrun iktibari. Tu amrun iktibari. Yang ni kita reti kata ada sifat kalah di zat Allah Taala. Tu diri nyata, diri puji semua tu. Dan sebagainya. Dan perkataan itu perkataan mana tu? Saning dah. Tanya, puji, maki tu nama arad. Nama arad yang ada ia pada hawa, ada angin. Kita dengar kata Tuhan kata kena. Tuhan tanya, adakah sama orang reti dengan orang tak reti? Nama bagi arad duk di udara. Nak gimana weh? Kita reti kata dia ni ada sifat kalah di dia. Nama bagi arak yang duduk di angin, bawa angin. Kita faham kata dia ni tak bisu ni. Sabit dia kecek boleh. Saat ni dia tanya nak gimana. Kita reti daripada dia kecek itulah. Kita reti kata dia ada sifat kalah. Tu sifat kalah. Dah. Yang ada ia pada hawa, pada angin atau sebagainya. Inilah yang bangsa huruf. Hak ni bahasa huruf dan suara. Ni suara. Nak gimana? Nak nun koh nak. Gi goyo gi. Ni bahasa huruf ni. Suara, dengar suara tu baik. Nak gimana weh? Ni bahasa suara, bahasa huruf ni. Tu bukan sifat kalah duduk di kita, duduk di zat Allah Ta'ala dah. Dan bagi kalah itu satu takluk saja, iaitu tanjizi qadim. Kalah ni dia ada takluknya ya. Takluk ni mana hijau. Saku pahauk dia, hijau dia. Ada sifat kalah ni hijau gapo kak? Iaitu takluk gapo? Tanjizi qadim. Dengan makna sedia kala mesediakan perkataan dan nak berkata-kata. Tuhan ni sedia kala duduk cedek nak kecek dengan siapa-siapa. Nak kecek, sedia kala dah. Tu panggil tanjizi qadim. Sedia kala dah. Berkata Tuhan ni dulu bisu. Bahawa dia nak kecek ni baru ada sifat kalah. Dah.
Sifat kalah ada sedia kala dah. Di zat Allah Ta'ala. Lepas tu dia duk cedek nak kecek dengan siapa dia, sedia kala dah. Hanya tunggulah bila dia nak kecek. Tu panggil tanjizi qadim. Sedia kala duk cedek nak kecek dengan siapa-siapa dia. Tu. Nah. Dengan makna sedia kala mesediakan perkataan, duk cedek perkataan. Dan nak berkata, nak kecek. Tuhan sedia bila lagi? Sedia kala dah. Tuhan jadi nak kecek bila lagi? Sedia kala dia nak kecek. Kerana dia qadir. Ada punya kecek baru ya. Tengok Quran banyak mana baru ya Quran. Hak tu dia kecek tu. Tapi dia cedek sedia kala dah. Kerana sifat kala ada sedia kala diri dia. Dia pun cedek nak kecek sedia kala dah. Dia baru kecek yo dengan Nabi kita. Mana tu Quran 30 juz ni baru ya. Quran 30 juz ni baru saja. Habislah situ. Dan ada juga ulama yang berkata dengan ada ta'alluq suluhi qadim dan tanjizi hadis, nisbah dengan suruh dan tegah. Maka iaitu sebelum daripada ada yang disuruh dan yang ditegah. Maka suluhi qadim dan tanjizi hadis kemudian daripada adanya.